Tahukah anda bahawa satu keputusan salah boleh mengubah seluruh masa depan seseorang? Sebab itulah kesadaran tentang bayar dadah, rokok dan vape perlu dipupuk sejak usia muda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nas Aldaria Dan saya Isyira Iman. Kami berada di SK Datuk Damar Husin bagi mengikuti liputan khas majlis peresmian penutup Minggu PPDA 2026 pada hari ini. Memanjatkan kesyukuran kepadamu. Jadikanlah kami generasi yang sihat. daripada dadah, rokok dan vape, aktiviti yang berfaedah kepada masyarakat. Dadah, rokok dan vape. Bagi menyempurnakan majlis penutupan Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah peringkat Sekolah Kebangsaan Datuk Damar Husin bagi tahun 2020. Dan tahniah saya ucapkan kepada seluruh warga kerja unit PPDA yang telah bertukar lumus melahirkan generasi murid yang menjauhi segala bentuk penyalahgunaan dadah. Kecerdasan intelek, mempunyai pemikiran yang baik, berbagai bentuk. Ketua Penolong Pengarah sejalan dan seterusnya merasmikan majlis pada pagi ini. Bijak laksana tuah, berani laksana. Dengan setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan kehadrat Allah. Ujung sana itulah saya lari 4 kali 100 meter. Jadi jadilah anak-anak yang sejah. Ucapkan tahniah, syabas kepada pihak sekolah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya sukacitanya merasmikan majlis penutupan Pendidikan Pencegahan Dadah PPDA tahun 2026. Bersama saya, Puan Nur Dalela binti Muhammad Nasir, Ketua Penolong Pengarah Sektor Pembangunan Murid Hal Ehwal Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Baik, soalannya Puan, apakah mesej utama yang Puan ingin sampaikan kepada murid-murid melalui penganjuran Minggu PPDA pada tahun ini? Silakan Puan. Sebenarnya mesej yang sangat jelas untuk pelancaran program ini adalah kita nak membantu anak-anak, pertama sekali generasi yang ada sekarang ini supaya menyedari, alert tentang bahayanya penggunaan ataupun penyalahgunaan vape, rokok, arak, inhalant dan HIV/AIDS ataupun DARV. Jadi melalui aktiviti ini, sepanjang minggu ini saya lihat banyak aktiviti-aktiviti yang sangat menarik yang membantu minat murid ini dalam masa yang sama dia mengetahui apakah bahaya gejala-gejala DARV ini. Kerana ini merupakan salah satu tingkah laku yang memudaratkan diri dan dalam masa yang sama dia boleh memberi impak kepada keluarga, masyarakat dan juga negara. Jadi jauhilah penggunaan salah laku vape, inhalant, HIV/AIDS, rokok dan apa satu lagi? Dadah. Tahniah. Syabas kepada Sekolah Kebangsaan Datuk Damar Husin. Semoga teruskan usaha mulia ini dan dalam masa yang sama jadilah sebagai seorang anak yang sihat, sejahtera, mempunyai 5 elemen dalam rancangan pendidikan negeri kita nanti. Syabas yang tahniah. Terima kasih Puan atas perkongsian yang sangat bermakna. Program ini membuktikan bahawa pendidikan pencegahan perlu terapkan sejak awal bagi melahirkan generasi sihat dan berakhlak mulia. Semoga mesej yang disampaikan sepanjang Minggu PPDA menjadi panduan kepada semua murid dalam membuat pilihan yang bijak. Saya Nas Aldaria Dan saya Isyira Iman melaporkan dari SK Datuk Damar Husin. Pilih sihat, hidup hebat.